Okey, dengar ni. Siapa yang ada biji kolesterol ataupun tiny bump, dengar video ni sampai habis. Okey, tiny bump, lepas tu hak yang jerawat macam tak ada, bila kita picit tu tak ada mata tu. Tu dah tiny bump. Ataupun biji kolesterol. Lepas tu kan apa lagi? Jerawat pasiak dia panggil. Dia jadi kerana kulit kita yang sepatutnya lerai dengan kulit mati kita ni, kulit mati kita lerai dengan kulit kita ni, dia tak mau lerai kerana apa? Tak cukup lembapan. Pasal tu, yang ni memang you all kena pakai padu kerana you all tengoklah. Tengoklah lembapan dia macam mana. Nampak? Dia tak senang-senang nak berjejeh. Dia bantu melembabkan. Mula-mula dia akan kecut kan. Bila dia dah kecut tu, ni kita pakai kat muka. Saya dah berapa lapis dah pakai muka nak tunjuk make apa. Jadi siapa yang ada masalah tiny bump, jeragat, melasma, lepas tu kulit kusam, kulit tak macam-macam lah, serabut perut dia panggil tu. You all try ni. Dia murah, mampu milik dan menjadi. Saya letak kat beg kuning, you all tengok result dia. Dan macam tu punya padu, kalau duduk kat salon, saya rasa treatment memang meledak. So yang ni, you buatkan dekat rumah dan you all akan nampak kesan dia tak ada habis satu kotak. Tak percaya, dapatkan beg kuning sekarang. Beg tu tokai check up untuk kulit yang lebih cantik. Best sekali tak ada. Pakai toy chlorine. Okay, dapatkan beg kuning sekarang. Assalamualaikum.